15 franchise antarabangsa yang lingkup di Malaysia. Selalunya, kalau ada franchise terkenal dari luar negara masuk ke Malaysia, rakyat Malaysia ni akan berduyun-duyun, berpusu-pusu, FOMO beratur sebab nak jadi pelanggan yang terawal. Tapi tak tahu korang, sebenarnya banyak je franchise yang terkenal dari luar negara bila masuk ke Malaysia jadi sendu je. Disebabkan rakyat Malaysia buat dek je sampailah franchise tu tutup kedai dan gulung tikar. Jadi berkata, kita senaraikan 15 franchise yang lingkup di Malaysia. Yang ke-15 adalah White Castle dari USA. Franchise burger ni terkenal di Amerika Syarikat sebagai perintis kepada konsep burger segera sejak 1921 di Wichita, Kansas. Mereka dikenali dengan burger mini yang dipanggil sliders, dihidangkan dalam kuantiti banyak berbanding saiz biasa. Walaupun konsep ni menjadi tarikan di Amerika Syarikat, ia tidak mendapat sambutan di Malaysia kerana saiz burger yang terlalu kecil dan dianggap tidak berbaloi. Harga juga menjadi isu. Satu slider berharga sekitar RM6 dan untuk kenyang, seorang perlu membeli sekurang-kurangnya 4 biji menjadikan kosnya sekitar RM24. Ramai merasakan ia lebih mahal berbanding burger saiz biasa di restoran lain. Dikatakan rasa burger White Castle ni lebih sedap berbanding McDonald's ataupun Burger King. Tetapi faktor harga dan konsepnya kurang sesuai dengan selera tempatan, maka ianya lingkup. White Castle pernah beroperasi di Jalan Chowkit dan Taman Tun Dr. Ismail, tetapi kini tiada lagi bayangan White Castle di Malaysia. Yang ke-14 adalah Grandies daripada USA. Sebelum dominasi KFC dan Texas Chicken, Grandies pernah menjadi pilihan utama rakyat Malaysia untuk ayam goreng gaya Amerika Syarikat. Ditubuhkan pada 1972 di Texas, franchise ini membawa konsep makanan selatan Amerika seperti ayam goreng, mashed potato dan country chicken fried stick. Nama Grandies mendapat pelbagai isu termasuk pengurusannya yang lemah dan kegagalan dalam kawalan kualiti. Di Amerika Syarikat, mereka mengalami kejatuhan yang teruk dengan hanya 22 cawangan masih bertahan daripada lebih 200 pada zaman kegemilangannya. Di Malaysia, ayam goreng Grandies dikatakan lebih enak berbanding kebanyakan franchise ayam goreng yang ada sekarang. Mereka juga terkenal dengan bubur ayam yang boleh dipilih dengan pelbagai topping. Walaupun jenama ini sudah lama tiada, ramai yang berharap ia akan kembali ke pasaran tempatan. Nombor 13 adalah Hut's Chicken Buffet, juga dari USA. Restoran buffet sentiasa popular di Malaysia dan Hut's Chicken Buffet pernah menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menikmati ayam goreng tanpa had dengan harga berpatutan. Dengan hanya RM14.90, pelanggan boleh makan sepuasnya termasuk pilihan ayam goreng rangup dan ayam panggang bersama hidangan sampingan seperti sayur-sayuran dan kentang. Hut's Chicken Buffet diasaskan oleh rakan baik Colonel Sanders, pengasas KFC, dan berkembang di Amerika Syarikat serta Asia pada penghujung 1990-an. Tapi satu demi satu, cawangan di Semenanjung Malaysia ditutup dengan yang terakhir beroperasi di Sunway Pyramid sehingga sekitar 2013-2014. Walaupun franchise ni telah lenyap di Semenanjung Malaysia, ia masih boleh lagi ditemui di Sarawak, menjadikannya satu-satunya tempat di Malaysia di mana peminat masih boleh menikmati hidangan Hut's Chicken Buffet. Nombor 12 adalah Wendy's, juga dari USA. Dengan maskot kanak-kanak perempuan berambut merah, Wendy's adalah nama yang tidak asing lagi bagi rakyat Malaysia. Ditubuhkan pada 1969 oleh Dave Thomas, franchise ini berkembang ke lebih 6,700 lokasi di seluruh dunia, menjadikannya rangkaian burger ketiga terbesar di dunia. Keunikan Wendy's terletak pada penggunaan daging patty segar yang tidak dibekukan, kentang goreng yang dipotong secara manual, serta burger berbentuk empat segi. Menu mereka juga merangkumi aiskrim yang mendapat sambutan baik di Malaysia. Tapi, walaupun mempunyai peminat setia, Wendy's terpaksa hentikan operasinya di Malaysia pada tahun 2019 apabila Berjaya Holdings Group tidak memperbaharui lesen franchise. Walaupun ramai masih berharap ia kembali, sehingga kini tiada perkembangan mengenai kebangkitan semula jenama Wendy's di Malaysia. Nombor 11, Shakey's Pizza dari USA. Sebelum kehadiran Pizza Hut, Domino's dan US Pizza, Shakey's Pizza pernah mendominasi pasaran pizza di Malaysia. Ditubuhkan pada 1978, mereka menjadi pilihan utama kerana menawarkan pelbagai jenis pizza dengan harga yang mampu milik.
Pada zaman kegemilangannya, Shakey's Pizza mempunyai banyak cawangan di Lembah Kelang dan terkenal dengan makanan sampingan seperti garlic bread dan mojo potatoes. Mereka juga menawarkan ayam goreng sebagai tambahan kepada hidangan pizza. Namun, sekitar tahun 2000, jenama ini mula merosot. Masalah kawalan kualiti menyebabkan ramai pelanggan beralih ke pesaing lain dan akhirnya semua cawangan ditutup. Pada tahun 2009, lokasi-lokasi Shakey's Pizza di Malaysia diambil alih oleh Domino's, menandakan berakhirnya era Shakey's Pizza di negara ini. Nombor 10 adalah Tim Ho Wan dari Hong Kong. Tim Ho Wan, restoran dimsum yang terkenal dengan gelaran restoran berbintang Michelin termurah di dunia, pernah beroperasi di Malaysia dengan 2 cawangan utama di pusat membelah Mid Valley dan Wan Utama. Keistimewaan restoran ini terletak pada hidangan dimsum berkualiti tinggi pada harga berpatutan, menjadikannya pilihan utama bagi peminat makanan Cantonese. Antara menu popularnya ialah baked barbecue, pork bun, shrimp dumplings dan pan-fried turnip cake. Namun, operasi Tim Ho Wan di Malaysia tidak bertahan lama. Keuntungan syarikat dilaporkan merosot sebanyak RM895,642, menyebabkan penutupan keseluruhan cawangannya. Pengasas restoran ni, Mak Kuai Pui, kata penutupan perniagaan di Malaysia disebabkan di Malaysia ramai orang Islam dan tak makan babi. Sebab itulah pelanggan tak ramai. Tapi ramai orang Cina di Malaysia tak puas hati dengan alasan Mak Kuai Pui. Sebab banyak je kedai tak halal dekat Malaysia ni laku je. Diorang cakap padahal sebab makanan kat Tim Ho Wan ni tak sedap. Michelin tak Michelin, belakang cerita lah. Walaupun begitu, jenama ni masih kukuh di negara lain seperti Singapura, Thailand dan Filipina. Nombor 9 adalah True Fitness dari Singapura. True Fitness, rangkaian pusat kecergasan yang berasal dari Singapura, pernah menjadi antara pusat gym premium di Malaysia dengan cawangannya terletak di Jaya 33, Taipan Subang dan Sunway Giza. Namun pada 9 Jun, True Fitness mengumumkan penutupan semua cawangannya di Malaysia hanya sehari selepas menghentikan operasi di Thailand. Keputusan mendadak ni memberi kesan kepada lebih 10,000 ahli yang kehilangan akses ke fasiliti mereka tanpa sebarang amaran awal. Selain pelanggan, bekas pekerja juga turut terjejas. Mereka mendakwa syarikat gagal membayar komisen yang tertunggak sebanyak RM66,000 walaupun isu tersebut akhirnya diselesaikan pada hujung bulan berikutnya. Walaupun telah gulung tikar di Malaysia, True Fitness masih beroperasi di Taiwan dan China dengan keahlian melebihi 200,000 orang seperti yang didakwa di laman web rasmi mereka. Nombor 8 adalah Tu Le Joh dari Korea Selatan. Tu Le Joh ialah rangkaian kedai roti berkonsepkan Perancis dari Korea Selatan yang pernah memiliki 4 cawangan di Lembah Kelang, iaitu di Bangsa, Empire Damansara, Wolo Bukit Bintang dan Empire Subang. Namun, jenama ni membuat pengumuman mengejut di laman Facebook bahawa mereka akan menutup operasinya dalam tempoh kurang daripada 24 jam. Keputusan drastik ini mengelirukan ramai pihak termasuk pekerjanya sendiri. Ada yang menyangka ia hanya ditutup sementara selama sebulan, tetapi sehingga kini tak buka-buka. Pemiliknya, CJ Foodville, masih mengendalikan lebih 1,300 kedai di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, Filipina, Kemboja dan Vietnam. Nombor 7 adalah Pumpkin Patch dari New Zealand. Pumpkin Patch ialah jenama pakaian kanak-kanak dari New Zealand yang pernah menjadi pilihan ibu bapa di Malaysia kerana rekaannya yang comel dan berkualiti. Tetapi akibat masalah kewangan yang serius, semua cawangannya di Malaysia ditutup sepenuhnya. Syarikat pemiliknya dilaporkan menanggung hutang sebanyak 250 juta menyebabkan jenama ini tidak dapat bertahan dalam pasaran. Yang keenam adalah Deli France dari Perancis. Deli France, jenama roti dan pastry terkenal dari Perancis, mula beroperasi di Malaysia sejak 1990 dan berkembang dengan lebih daripada 20 cawangan di seluruh negara. Roti Perancis seperti croissant, baguette dan quiche menjadi pilihan ramai kerana rasanya yang otentik. Pada 2013, mereka cuba menjenamakan semula restoran sebagai Deli France Bistro, tetapi usaha ini tidak berjaya menarik pelanggan. Akhirnya, pada tahun 2016, semua cawangan Deli France di Malaysia ditutup sepenuhnya.
Walaupun tiada lagi di Malaysia, jenama ini masih kukuh di peringkat antarabangsa dengan ratusan franchise di lebih 20 negara. Yang kelima adalah Paris Hilton Handbags and Accessories dari USA. Jenama aksesori dan beg tangan ini dilancarkan oleh pewaris Hotel Hilton, Paris Hilton, dan mula bertapak di Malaysia pada tahun 2008. Ia pernah mempunyai beberapa premis di Lembah Kelang termasuk di Pavilion Kuala Lumpur. Pada awal kemunculannya, jenama ini dianggap sebagai barangan mewah tetapi popularitinya semakin menurun sehingga akhirnya dijual di pasar besar seperti Parkson dan Sogo. Tanda-tanda kejatuhan jenama ini di Malaysia dapat dilihat apabila laman Facebook rasminya berhenti memuat naik promosi produk sejak 2014. Nombor 4 adalah Bulgogi Brothers dari Korea Selatan. Bulgogi Brothers ialah rangkaian restoran barbecue Korea yang mula beroperasi di Malaysia sejak 2012. Ia pernah menjadi antara restoran Korea yang mendapat sambutan hangat terutamanya bagi peminat hidangan bulgogi iaitu daging yang diperap dengan sos khas sebelum dipanggang. Namun, tanpa sebarang penjelasan rasmi, cawangan terakhir mereka di Peredaran Mall Petaling Jaya ditutup secara tiba-tiba. Walaupun sudah tiada di Malaysia, restoran ini masih beroperasi di beberapa negara lain seperti Korea Selatan, Filipina dan Kanada. Nombor 3 adalah Bubba Gump Shrimp Co. dari USA. Diinspirasikan oleh filem klasik Forrest Gump 1994, restoran makanan laut ala Amerika ini mula menapak di Malaysia pada tahun 2008. Bubba Gump Shrimp Co. terkenal dengan hidangan berasaskan udang yang dimasak bersama rempah Cajun, memberikan cita rasa yang unik, sinonim dengan masakan selatan Amerika. Restoran ini pernah mempunyai 3 lokasi utama di Malaysia iaitu The Curve, Cheetah Mall dan Sunway Pyramid. Suasana restorannya juga menyelah dengan dekorasi bertemakan filem Forrest Gump, menjadikan tarikan kepada peminat filem serta pecinta makanan laut. Namun menjelang September 2018, kesemua cawangannya di Malaysia ditutup. Walaupun tiada sebab rasmi diumumkan, ramai berpendapat bahawa prestasi perniagaan yang merosot menjadi faktor utama di sebalik keputusan tersebut. Nombor 2 adalah Yellow Cat Pizza dari Filipina. Yellow Cat Pizza ialah rangkaian restoran pizza dari Filipina yang terkenal dengan konsep gaya New York. Ia diasaskan pada tahun 2001 di Makati, Filipina oleh Eric Puno, Henry Lee dan Albert Tan. Jenama ini mendapat inspirasi daripada teksi kuning ikonik di New York melambangkan konsep Urban Fast and Bold. Ia masuk ke Malaysia pada Julai 2008 dengan cawangan di Dang Wangi dan Ampang Point. Tapi cawangan-cawangan tersebut telah ditutup. Salah satu faktor utama penutupan adalah persaingan sengit dalam pasaran pizza tempatan yang menyukarkan jenama ini untuk bertahan. Walaupun pada tahun 2017, Max Group Inc., pemilik Yellow Cat Pizza, merancang untuk membuka 10 cawangan di Brunei dan Malaysia Timur dalam tempoh 5 tahun, pada masa ini tiada cawangan yang beroperasi di Malaysia. Nombor 1 adalah Papa John's USA. Sebagai jenama pizza antarabangsa, Papa John's pernah menjadi alternatif kepada rangkaian terkenal seperti Domino's dan Pizza Hut di Malaysia. Dengan slogan Better Ingredients, Better Pizza, jenama ini memfokuskan kepada penggunaan bahan berkualiti tinggi yang menghasilkan rasa yang lebih premium. Papa John's memulakan operasinya di Malaysia pada tahun 2009 dengan cawangan pertama dibuka di Berjaya Times Square. Tapi, pasaran pizza di Malaysia sangat kompetitif dan jenama ni berdepan cabaran untuk menyaingi 2 gergasi pizza yang telah lama bertapak di Malaysia. Walaupun bertahun-tahun mencuba untuk kekal relevan, Papa John's akhirnya tak mampu bertahan dalam pasaran tempatan dan menutup cawangan terakhirnya pada tahun 2016. Jadi itulah senarai 15 franchise antarabangsa yang lingkup di Malaysia. Mana satu antara franchise-franchise dalam senarai ni masih menjadi memori dalam ingatan korang. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.